Ini Dolby ni bukan yang orang selalu buat untuk wayang tu ke? Ini. Kak? Oh kak. Ya. Sini Agus kan? Ya betul. Dia jual ni tak kak? iPad ke? Tab iPad? ke? Ada. Tapi abang, better abang ambil baru. Saya recommend kat abang. Kita ada Xiaomi Pad 8. Oh, Xiaomi Pad 8 eh? Abang dapat dia punya pad saja. Dapat sekali dengan dia punya casing, dia punya pad. Apa lagi kelebihan dia kak? Kelebihan dia macam-macam bang. So yang ni dia ada chipset Snapdragon 8S Gen 4. Dia punya performance memang laju gila. Kalau abang nak edit video, nak main game berat-berat pun boleh. Netflix pun boleh, nak tengok movie semua boleh bang, tak ada masalah. YouTube pun ramah. YouTube pun boleh. Yang ni memang untuk kerja ke, untuk edit video memang sangat-sangat sesuai. Dia punya performance memang smooth gila. Ini Dolby ni bukan yang orang selalu buat untuk wayang tu ke? Inilah dia. Abang sebab tu saya recommend abang patut ambil yang ni bang. Yang ni kalau nak tengok movie memang sangat-sangat cantik dia punya screen. Sangat ramah. Ngam. Okay. Lepas tu dia punya bateri bang, saya bagi tahu abang dia punya bateri 9200 mAh, lepas tu dia ada fast charging 45 watt. Lepas tu dia punya refresh rate pun 144 Hz. Memang sangat-sangat smooth. Ini baru. Kalau baru Kalau apa kak? beli kat sini dapat 5 tahun warranty. Ni 5 tahun warranty ni. Ya betul bang. Macam tu saya nak Nak berapa? Satu lah. Cukup. Satu. Bawah 2000 je bang. Ambil lah 2, 3 ke. Satu je lah. Satu je? Satu je. Cukup kan? Nanti saya nak beli benda lain pula. Boleh? Confirm Confirm. Next time nanti datang sini lagi Baik, beli kak. Bungkus. Bungkus. Boleh? Okey. So yang ni Xiaomi Pad 8 abang saya dah bungkus. Baik. Ada 5 tahun warranty Okey, yang okey. ni dalam ni set free gift sekali lah. Oh. So nanti next time kalau abang nak datang sini, boleh datang je dekat Agro Pertama Kompleks. Ataupun abang nak beli dekat beg kuning kita pun ada juga. Boleh je beli. Okey kak. Terima kasih. Sama. Pakai warranty Agro.